Pasukan pakar forensik dokumen dijadualkan hadir ke prosiding inquest Allahyarham Zara Karina Mahathir di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu, Sabah hari ini. Pasukan yang dianggotai oleh TUKAM Dr. Zulkifli Ismail dan Dr. Wan Nur Syuhaila Mat Desa adalah bagi melakukan pusingan kedua pemeriksaan dokumen. Rakan tugas Yasmin Natasha kini berada di mahkamah di Kota Kinabalu, Sabah untuk butirannya. Silakan Yasmin. Baik, terima kasih rakan tugas saya yang berada di studio. Hari ini telah memasuki hari ke-21 bagi prosiding inquest Allahyarham Zara Karina Mahathir dan di mana pasukan forensik dokumen dijadualkan hadir di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu, Sabah hari ini. Dan pasukan yang dianggotai oleh 3 orang pakar iaitu TUKAM, Dr. Zulkifli Ismail dan Dr. Wan Nur Syuhaila Mat Desa bagi melakukan pemeriksaan dokumen bagi pusingan yang kedua. Dan pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa sebanyak 11 item bahan dokumen yang telah baru saja dibuka oleh seorang ahli pakar kimia dan juga pakar DNA pada minggu lalu. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.